Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mula kuliah Maghrib pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, barisan Tuan Imam, Tuan Bilal, ada jawatan kuasa dan pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi tahmid kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah kurnianya, nikmat yang tidak terkira, nikmat yang tidak terhitung, nikmat rezeki, nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah berkati umur kita, kehidupan kita dan ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang beriman insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya takut saya terlupa. Kalau tengok pada kalender ni, kuliah yang berikutnya tu jatuh cuti raya haji. Jadi maknanya untuk bulan ni kuliah kita malam ni sajalah. Sebab kalau tengok ni next kuliahnya pada 25 Mei. 25 Mei tu dah sehari dua lagi nak raya haji. Dan cuti sekolah lah. Jadi saya akan balik ke kampung. Jadi makna saya tangguh untuk bulan 5 ni hanya malam ni sahaja. Lepas tu kita akan sambung kembali pada bulan Jun selepas hari raya haji insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kembali kuliah tafsir pada malam ini, muka surat 123, dalam membincangkan sifat yang berikutnya berkaitan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, iaitu mereka yang menginfakkan harta pada jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan infak, Ali bin Abi Talhah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ia mengatakan maksudnya adalah mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang ia miliki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa perkataan yang dalam bahasa Melayu dipinjam daripada perkataan asalnya dalam bahasa Arab. Contohnya solat. Solat daripada bahasa Arab dipinjamkan dalam bahasa Melayu. Walaupun ada kita panggil sembahyang kan, tapi kita juga menggunakan pakai perkataan solat. Apa lagi perkataan yang kita pinjam? Kerusi. Kerusi bahasa Arab kursi. Al-kursi. Kursi bahasa Arab, Melayu kerusi. Dan ada lagi beberapa perkataan yang lain lah. Antaranya perkataan nafkah. Nafkah. Nafkah kalau kita orang Melayu panggil nafkah kan. Nafkah suami kepada isteri, contoh. Nafkah ibu bapa kepada anak, contoh. Anak nafkah anak kepada
kedua ibu bapanya, contoh dipanggil nafkah. Dalam bahasa Arab dipanggil nafkah. Infak daripada perkataan nafkah, iaitu membelanjakan, mengeluarkan daripada harta, sebahagian daripada harta bagi tujuan yang dituntut dari sudut syarak. Itu dipanggil infaq. Mengeluarkan harta berdasarkan tuntutan syarak. Infak ini terbagi kepada beberapa pembahagian yang dirumuskan oleh para ulama menerusi beberapa petikan firman Allah dalam Al-Quran. Infak ni maksudnya mengeluarkan. Infak ni maksudnya mengeluarkan. Cuma objektif matlamat mengeluarkan tu berbeza. Ada masa kita infak kerana zakat. Ada masa kita infak kerana sedekah. Ada masa kita infak kerana hadiah. Ada masa kita infak kerana wakaf. Mana infak ni adalah perbuatan. Perbuatan mengeluarkan sedikit daripada hartanya bagi tujuan-tujuan yang saya nyatakan tadi. Ada yang berbentuk zakat. Zakat ni ada syarat-syarat dia. Cukup tempoh dia dan cukup nisbah yang telah ditetapkan berdasarkan kepada per kapita sesebuah daerah mahupun negeri mahupun negara. Oleh kerana kita di Malaysia secara umumnya, hal ehwal agama Islam berada di bawah bidang kuasa sultan bagi negeri-negeri. Mana kalau Negeri Sembilan di bawah yang di-Pertuan Besar, Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Kalau Selangor, bawah Sultan Selangor. Negeri-negeri yang tak ada sultan di bawah pemerintahan yang di-Pertuan Agong, seperti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Pulau Pinang dan Melaka. Yang lain-lain itu semua bawah sultan dan raja masing-masing. Oleh kerana di bawah sultan dan raja masing-masing dan berdasarkan kepada kita kata KDNK lah kot, keluaran hasil dalam negeri bagi setiap negeri masing-masing berbeza. Selangor yang paling majulah. Dari sudut kita kata duit masuk dia, cukai yang dikenakan kilang-kilang banyak, syarikat-syarikat dekat sana banyak. Selangor antara negeri yang ibarat kata sangat majulah dalam bab hasil negeri dia. Negeri yang kurang maju sikit, mungkin contoh saya difahamkan hari tu di Perlis kurang maju sikit berbanding negeri-negeri yang lain. Kelantan, Terengganu pun dah mula naik dah. Sabah, Sarawak pun ada peningkatan lah. Jadi maknanya setiap negeri dia punya ekonomi dia berbeza. Berdasarkan kepada hasil mahsul yang masuk dan juga perbelanjaan kepada kebajikan rakyat dan juga masyarakat di bawah negeri tersebut. Maka dalam nak menentukan kadar zakat, setiap negeri pun berbeza. Tak boleh pukul rata. Maknanya kalau Negeri Sembilan, kadar dia berbeza dengan Selangor. Sebab hasil mahsul Negeri Sembilan tak banyak sebagaimana Selangor. Kita kat Negeri Sembilan, kilang tu ada lah. Cuma taklah sebanyak di Selangor. Kemudian kita pelancongan kita hanya tertumpu di Port Dickson je. Tempat lain tak ada. Pergi Jolobu apa ada pun tak tahu. tak ada apa sangat. Lepas tu nak mandi-mandi adalah Jeram Toy. Itulah. Kat Kuala Pilah ke mana kau jalan nak pergi ke apa tu tak banyak sangat pilihan. Kalau Selangor tuan-tuan banyak. Hotel-hotel pun banyak, tempat pelancongan pun banyak di Selangor. Jadi hasil mahsul dia bukan hanya tertumpu pada cukai-cukai daripada syarikat-syarikat gergasi, tetapi juga daripada aspek pelancongan. Kita hanya tertumpu yang kebanyakannya besarnya adalah di sebelah laut lah, di sebelah pantai sana di Port Dickson. Jadi kadar nak mengeluarkan penentuan zakat tersebut berbeza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Jadi yang terkini seingat saya, yang saya lihat pada Disember tahun yang lalu. Dia kadar tu dia setahun sekali. Kadar yang ditentukan oleh pihak berkuasa ataupun kalau kita di sini di bawah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains lah. Dia menentukan kalau ada duit di dalam simpanan kita, lingkungan seingat saya yang Disember 2025 dalam lingkungan 27-28 ribu. 27-28 ribu yang tu memang duit simpanan tak terusik. Maka wajib dikeluarkan zakat. Iaitu 2.5% daripada wang simpanan yang tak digunakan. Berbeza dengan duit gaji masuk. Duit gaji masuk walaupun gaji dia 30 ribu contoh. Tapi baru je masuk hari ni juga pindah ke mesin ATM sebelah.
Baru je cok 1 saat. Bunyi duit keluar kan. Bau wangi. Bismillah, masuk sebelah pula. Bayar kereta, bayar rumah, bayar tu. Habis macam tu je. Jadi duit tu bukan duit simpanan. Itu duit perbelanjaan. Ni duit simpanan memang tak terusik. Duit belanja dah guna habis. Duit apa mana dah terasing. Cukup dengan keperluan harian dia tu. Ibarat kata 28K, 28,000 tu tak terusik langsung. Untuk satu tempoh yang matang. Apa satu tempoh yang matang? Cukup 1 tahun. 28,000 tu tak terusik. 28,000 ke atas. 50 lagi lah. 60 lagi lah. 100,000 lagi lah. Untuk satu tempoh yang matang, maknanya start daripada tempoh cukup 28,000 setahun selepas tu. Dalam tempoh tu kalau tak terusik langsung, itulah dipanggil sebagai duit simpanan yang perlu dikenakan zakat. 1/40 ataupun matematik kita hari ini 2.5%. Kiralah 2.5% daripada 28,000 duit simpanan yang tak terguna tu. Tak banyak pun, saya rasa mungkin dalam kalau 10% baru apa? 28,000, 10%, 2,800. Makna 2,800 bagi pula 4 lagi. Bagi 4, 2,800 bagi 4. Adalah 500 kot. Ada. 500 lebih kurang macam tu lah. Daripada 28,000 tu lebih kurang RM500. Wang zakat yang perlu kita keluarkan. Rugi tak? Tak rugi. Jangan kita nampak susut nilai material. Susut nilai material rugi. Tapi kita nampak ia adalah satu bentuk pelaburan yang mana daripada pelaburan itulah yang Allah akan ganti balik dalam bentuk rezeki yang mungkin tak terbeli dengan duit. Allah gantikan dengan nikmat yang lain yang mana nikmat tu bagilah 1 juta pun mungkin tak mampu nak beli. Contohnya sihat. Berapa ramai yang terlantar sakit ataupun diuji dengan pelbagai bentuk penyakit yang mana penyakit ni dah pergi hospital pakar ni tak kono, pergi hospital pakar ni tak kono, pelaburan duit tu habis berjuta-juta dah. Yang ni benda tak nampak. Nikmat yang ni nikmat yang tak nampak. Yang Allah kurniakan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nikmat sihat tak adalah nikmat yang paling besar yang tak boleh dijual dengan harta benda. Banyak duit setara mana pun kalau kita sakit terlantar atas katil tak ada guna juga. Akhirnya duit tu tak dapat dimanfaatkan. Saya pernah jumpa dengan, saya tak nak cerita, tak nak sebut sebab ada rakaman ni. Saya jumpa dengan pemimpin besar negara. Masa tu ada lawatan antarabangsa. Saya bawa pelajar, saya ada 2 orang pensyarah merangkap pegawai pengiring. Lawatan antarabangsa di Taiwan. Saya sendiri bawa dengan ada seorang lagi pensyarah dengan pelajar ada. Ni cerita dah lama, dalam tahun 2011 macam tu. Dah lama, 2012 macam tu lah. Sebelum COVID dah lama dah cerita ni. Jadi bawa pelajar pergi lawatan antarabangsa di Taiwan dalam tempoh 1 minggu. Pelajar ada lebih kurang 20 lebih. Adalah 28 macam tu lah pelajar. Pelajar dah lama dah lah. Jadi kebetulan pergi ke satu restoran Muslim. Taiwan Muslim punya. Makan dekat situ. Sampai-sampai makan dah order lah. Dah order call awal sebab datang ni ramai. Kalau main terjah macam tu, pening tokek kedai tu. Mana nak masak 28 orang ni. Campur dengan pegawai pengiring 2 orang, 30 orang. Mana nak masak 30 orang serentak. Jadi kita dah call awal sampai-sampai makanan dah ada. Elok-elok tengah makan, tiba-tiba ada kereta besar datang. Ada escort sekali, 2 kereta. Lepas tu ada kereta besar datang. Parking betul-betul depan restoran kedai yang kami makan tu. Di Taiwan. Keluar, isteri kepada pemimpin besar negara. Tak nak sebut siapa lah. Isteri kepada pemimpin besar negara. Jadi terkejutlah juga. Ada kat sini. Dia pun tengok ada orang Malaysia. Biasalah kita ni kalau kat luar negara, nampak je muka sama macam kita. Orang Malaysia. Kat Malaysia tak tegur pun. Tapi kat luar negara kita akan tegur lah. Oh datang dari mana ni? Ada apa matlamat tujuan datang sini? Bercuti ke apa? Jadi borak-borak lah. Borak-borak, bagi tahu lah perkenalkan diri, saya ni siapa, bawa pelajar-pelajar, ada program apa semua. Ada bodyguard sekali datang. Pegawai kedutaan pun ada, bodyguard pun ada apa semua sekali. Dan ada bawa beg. Beg besar lah, segi 4. Beg besar. Dalam hati saya ni kata, beg ni ada benda, ada something lah ni. Benda bodyguard pegang ni. Beg tu. Elok dah siap-siap makan. Jemput makan. Dia pun order makan dia. Kami pun dah siap makan. Bila nak balik, dia kata tak apa.
saya bayar semua. Bayar semua. Dia bayar semua kami punya perbelanjaan makan 30 orang dan dia bagi duit poket. Pelajar dapat seorang 100 duit Malaysia. Pegawai pengiring banyaklah sikit. Tak padan 100 tu dah. Tak balik minyak dah. Banyaklah sikit bagi. Jadi dia bagi banyak sikit. Jadi saya banyak keluar daripada beg tu. Cash. Daripada beg tu keluarkan cash. Banyak. Jadi kita pun malu-malu lah. Orang bagi kita ambil je lah kan. Orang bagi kita ambil je lah. Jadi bila dah ambil tu, kadang-kadang terfikir juga daripada mana datang duit ni. Tu tak naklah kita cerita apa semua kan. Tapi adalah terfikir tu. Sebab mudah-mudah bawa duit pergi mana-mana. Cash dalam bentuk cash. Cuma yang saya nak highlightkan di sini adalah duit cash tu salah satunya dia kata dia nak guna untuk rawat anak dia yang ada penyakit pun saya tak nak cerita. Nanti tuan-tuan Google nanti ada jawapan dia nanti kan. Jadi saya tak nak bagi tahu sakit apa. Jadi pakar dah pergi rata-rata dah. Malaysia tak boleh nak rawat. Dia pergi Singapura pun tak boleh nak rawat. Akhirnya dapat suggestion mungkin daripada pakar-pakar di Singapura juga ke apa ke. Dia kata kalau di rawatan penyakit macam ni kat Taiwan ada. Kat Taiwan ada. Sebab tu dia bawa anak dia pergi Taiwan. Dan tapi anak dia dah lama ada kat Taiwan lah. Jadi dia datang tu nak ziarah. Nak tengok perkembangan anak dia. Saya tanya, hospital apa tu Datin? Panggil Datin je lah. Hospital apa tu Datin? Hospital ni top 5 di Taiwan ni. Top 5. Berapa lama anak Datin dekat ni? Jangkaan dalam 5 ke 6 bulan. Saya duk bayang kalau hospital tu mahal tu. Top 5 Taiwan, duduk pula 5 ke 6 bulan. Jadi maknanya duit banyak tu. Tapi anak dia ada penyakit yang tak boleh nak dirawat. Sekarang pun saya tak tahulah macam mana. Dengar-dengar dia macam ingatan dia hilang-hilang. Jadi macam budak-budak sikit. Padahal dah besar, dah kahwin. Anak dia ni dah kahwin dah. Tapi dia lupa-lupa, tak ingat, macam tu lah. Jadi nak bagi tahu je lah, harta banyak macam mana ikhtiar lah. Pergi sana, pergi sini, carilah jumpa pakar macam mana, duit bawa cash kali ni. Tapi akhirnya kalau nikmat kesihatan tu kita tak hargai, kita mengukur rezeki tu hanya pada harta benda, mengukur rezeki tu hanya pada duit, maka akhirnya kita akan tenggelam dalam duniawi. Benda-benda yang bersifat duniawi. Sebab itu kita berkira kalau nak keluar zakat. Orang yang berkira nak keluar zakat ni dalam kepalanya duniawi, material semata-mata. Dia nampak susut nilai. Macam tadi 28,000 kita kena keluar dalam lingkungan RM500. Dia nampak susut lah. 28,000 tolak 500, dah susut duit dia RM500. 27,500. Penat-penat aku cari duit nak bagi ke orang. Dia fikir macam tu. Sedangkan dia lupa yang mengizinkan dia mencari rezeki itu Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, benda rezeki Allah ni sangat ajaib. Sebab yang pertama sekali kita kena yakin, setiap daripada hamba-hambanya Allah dah tentukan rezeki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kami dah agihkan, kata Allah. Nahnu qasamna bainahum. Kami dah agihkan di kalangan mereka, yakni hamba-hambanya. Ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nikmat rezeki, kehidupan mereka, ketentuan takdir qada dan qadar, semuanya Allah dah tentukan kehidupan mereka itu ketika di dunia. Maksudnya Allah dah tentukan rezeki-rezeki kita. Yang kita keluar pagi pukul 8 balik pukul 5 tu usaha asbab ya. Yang kita duk cari rezeki, keluar gelap, balik pun gelap, itu semua usaha untuk mendapat rezeki daripada Allah. Hakikatnya rezeki itu Allah dah tentukan. Berapa ramai di luar sana yang mungkin kais pagi makan pagi, tapi Alhamdulillah duk fikir malam karang nak makan apa lah. Tiba-tiba ada rezeki masjid buat makan-makan, dapat makan dia. Padahal dia tak ada duit tu. Tapi berapa ramai di luar sana yang harta banyak, tapi nikmat makan pun tak dapat. Maksudnya, bila jamah tu tekak rasa pahit. Makanan hebat ni atas meja ni. Aduh. Lobster. Lobster daripada Sabah sampai. Lobster pun ada. Apa lagi macam-macam lah. King crab pun ada.
Kambing tak sakira lah. Maknanya orang mewah. Tapi nak makan tak selera. Nak makan ni tak kena dengan tokak. Ni tak kena dengan tokak. Tapi orang yang mungkin tak ada harta, malam kan duk fikir mana nak cari duit ni. Nak bagi makan anak bini lagi. Kita nak makan lagi. Nak isi minyak motor lagi. Tiba-tiba takdir Allah buat pengumuman malam ni ada jamuan. Ada hamba Allah taja. Dia datang solatkan masjid Isyak, Taman Guru ni ada pengumuman pula. Ada kambing pula rezeki dia. Ya Allah, seronok dia ada bungkus, boleh bagi anak sikit. Duit RM10 tadi tu dapat dia top up isi minyak esok. Kadang-kadang ketentuan rezeki daripada Allah ni bukan benda yang kita dalam bidang kuasa kita, bukan. Dia luar jangka. Kadang-kadang Allah akan bantu kita dengan cara-cara yang kita sendiri tidak sangka-sangka. Mana mungkin kita dapat beriman dengan titah perintah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan keluarkan, bukakan untuk dia jalan keluar. Asalkan dia jaga hubungan dia dengan Allah, asal dia jaga hubungan dia sesama manusia, melakukan segala tuntutan dari sudut syarak, solatnya, puasanya dan sebagainya, maka Allah pasti akan bantu. Allah tidak akan sia-siakan hamba dia. Mungkin akaun dalam bank tak cukup, tapi keperluan dia tu, esok ada rezeki, lusa ada rezeki, minggu depan ada rezeki. Padahal akaun dalam bank dia mungkin tak banyak mana. Dia pun sentiasa risau macam mana nak teruskan kehidupan. Ini semua takdir rezeki daripada Allah yang Allah dah tentukan sejak azali. Tinggal lagi kita kena usaha, kita kena ikhtiar, kita kena sentiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jadi dalam konteks ayat ni, Allah nak bagi tahu bahawasanya kau tak perlu risau. Kau ikut je tuntutan aku. Ikut sahaja suruhan aku. Apa suruhan Allah? Rezeki yang aku bagi itu kau keluarkan sikit. Kau rasa benda tu macam benda yang akan menyusut nilaikan harta? Tidak. Allah akan ganti. Cara Tuhan ganti itu pandai-pandai Allah lah. Allah maha mengetahui. Jangan kita hanya mengharapkan gantian daripada Allah itu duit balik. Kadang-kadang Allah selamatkan kita daripada musibah. Lagi bagus. Kalau setakat Allah nak ganti 500 daripada rumah kita terbakar, mana tuan-tuan nak? Tuan-tuan nak ganti balik 500, kita keluar zakat tu Tuhan ganti balik 500 ke ataupun rumah kita selamat daripada terbakar? Lebih baik selamat daripada terbakar. Kalau terbakar, lebih daripada 500 kita rugi tu. Jadi kadang-kadang benda ni dia bukan satu perkara yang boleh difikir logik akal. Bila Tuhan bertindak, bila Tuhan dah menentukan sesuatu, pastinya ketentuan Allah itu sangat hebat, sangat baik untuk hamba-hambanya. Jadi dalam konteks ayat ini, yang paling besar sekali adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, merujuk kepada zakat. Sebab itu yang paling wajib. Yang lain tu sunat. Sedekah sunat. Hadiah tu sunat. Waqaf pun sunat, dia tak wajib. Tapi yang paling besar, yang merangkumi salah satu daripada the pillar of Islam adalah rukun Islam yang 5 adalah mengeluarkan zakat. Itu wajib. Maka kata Ibnu Abbas, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah salah satunya adalah mengeluarkan zakat. Itu maksud dia. Apa guna kalau kita bersedekah tapi zakat tak keluar? Terbalik tu. Solat sunat tapi solat wajib tak buat. Macam mana tu? Solat duha jangan, rajin dia. Tapi dia tak solat zuhur. Terbalik tu. Tak betul tu. Dia solat witir, solat ba'diyah, qobliyah tapi tak solat subuh pun tak jadi juga. Qiyamul lail tapi tak solat subuh tak jadi. Jadi artinya kita kena bezakan antara tuntutan syarak yang mana wajib, yang mana sunat. Dalam konteks ayat ni, yang sangat-sangat dituntut dan perlu kita dahulukan, kata Ibnu Abbas, mengeluarkan harta itu merujuk kepada zakat. Bukan sedekah, bukan hadiah tadi, dan bukan juga wakaf. As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Saleh. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Murrah. Keduanya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Nabi SAW. Ia mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maksudnya adalah nafkah yang diberikan seseorang kepada keluarganya, dan ini sebelum turut ayat tentang zakat. Apa maksud dia? Pandangan yang kedua, di kalangan para sahabat ketika mana menghuraikan ayat yang kita bincang pada malam ini, maksud mengeluarkan rezeki itu adalah merujuk kepada nafkah daripada ibu bapa kepada anak-anak.
Ketua keluarga suami kepada anak-anak. Itu maksud asal. Maksud asal. Kemudian beberapa hari ataupun tahun-tahun berikutnya turun ayat kefarduan zakat. Jadi maknanya asalnya konteks ayat ni adalah tanggungjawab daripada seorang ayah memberi nafkah kepada anak. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita kena bagi sedikit motivasi. Kita kena bagi sedikit pendedahan supaya ibu bapa tidak salah faham terhadap konsep nafkah. Kenapa saya nyatakan tidak perlu salah faham? Sebabnya ramai yang menganggap nafkah ni adalah satu bebanan. Sedangkan nafkah ini sebenarnya ibarat seperti kita belanja orang, pastinya ada pahala. Kadang-kadang kita nampak dia seolah-olah tanggungjawab tak ada pahala. Contoh anak minta duit. Ayah ni ada ni mesyuarat PIBG minta duit RM10 contohnya. Kita pun dengan muka kelat, dengan muka masam berat nak ambil duit tu, kita pun ambil lah RM10. Kita tak nampak duit RM10 keperluan anak tu sebagai pahala. Sedangkan apa saja yang kita belanjakan untuk ahli keluarga, pahalanya lebih besar daripada kita belanja kawan kita ngeteh kat kopi. Lagi besar. Apa yang kita belanjakan? Kita belikan baju untuk anak-anak. Kalau ada anak kecil yang menyusu, kita belikan susu. Dia nak minum susu tu, kita belikan susu dia. Kita belikan pampers dia. Kita belikan, cukupkan keperluan dia. Semua tu macam sedekah lah. Tuan-tuan sedekah kat masjid pun pahala. Tuan-tuan belikan keperluan anak-anak juga ada pahala. Bezanya apa? Bezanya adalah apabila kita membelanjakan harta kita untuk ahli keluarga, dapat 2 kali ganda lipat pahala berbanding kita belanja orang lain. Mana beza dia? Bezanya adalah yang pertama, pahala sedekah. Dia macam sedekah lah. Walaupun dia hakikatnya tanggungjawab, tapi konsep dia macam sedekah. Kita membelanjakan harta kepada ahli keluarga. Yang kedua, pahala mengeratkan silaturahim. Kan bila kita bagi anak kita RM10 tadi, senyum lebar anak kita walaupun kita masam kelat. Kita bagi kat dia duit, senyum lebar dia, maka dia bertambah kasih sayang. Anak semakin sayang kat ayah. Terima kasih ayah, seronok dia. Dia pun pergi main, kalau dia pergi mana, seronok dia. Kalau kita tak bagi, nanti dia masam muka. Dia katalah kawan-kawan dia semua bagi, tapi dekat alung ayah tak bagi. Kan dah menjarakkan hubungan antara anak dengan ayah. Jadi kita selalu nak duk nampak bagi duit belanja anak tu tak macam bukan pahala. Kita belikan baju anak tu macam bukan pahala. Bawa anak-anak, bawa isteri pergi makan minum, kita nampak macam bukan pahala. Jadi kita nampak pahala ni ada kat masjid dia. Kita nampak pahala ni baca Quran dia. Kita nampak pahala ni apabila kita buat amalan-amalan yang biasa dibuat oleh orang lain. Sedangkan kita lakukan untuk ahli keluarga juga adalah pahala. Dan pahalanya lagi berlipat kali ganda berbanding kita membelanjakan harta pada orang lain. Orang lain pun dapat pahala, bukan kata salah, tidak. Tapi dia tak ada hubungan darah dengan kita. Kita belanja kawan kita, baguslah. Tapi dia tak ada hubungan darah. Tetapi berbeza dengan kalau kita membelanja dan mencukupkan keperluan ahli keluarga kita, lagi besar pahalanya di sisi Allah dan dicatat sebagai amal jariah pada hari akhirat. Jadi kata beberapa orang sahabat dalam menghuraikan ayat ni, seolah-olah nak menunjukkan ciri orang bertakwa adalah dia belanjakan harta pada ahli keluarga. Kita dah bincang yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Syarat yang besar sekali, syarat pertama adalah rukun iman. Nak masuk syurga, paling besar sekali rukun iman. Esok-esok di hari akhirat, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum dalam beberapa petikan-petikan hadis Nabi SAW, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Nabi bersabda, kaki seseorang anak Adam pada hari akhirat tidak akan bergerak. Maknanya di padang mahsyar tu kita tak boleh nak bergerak. Tak tahu kenapa. Kaki tak bergerak. Sebab Allah tak izinkan. Stay macam tu tuan-tuan. Untuk satu tempoh yang Allah sahaja maha mengetahui. Sehari rasa macam sebulan. Sebulan rasa macam setahun. Kaki tak bergerak tapi tak lapar. Cumanya masing-masing berdiri berdasarkan kepada amal ibadah. Amalan masing-masing ketika hidup di dunia. Beriman dia, ikut Nabi dia. Walaupun dia berada dalam kelompok tersebut, tapi hati dia tenang. Aman damai, sejuk, seronok, bahagia dia.
sementara tunggu nak hisap. Tapi kalau ketika hidup di dunia, banyak lawan Tuhan, tuntutan syarak, solat, zakat, puasa dan sebagainya tak pernah buat, ingkar pula Allah, maka dia akan menunggu untuk satu tempoh yang sangat lama. Dan berdirinya pula mungkin berdiri yang sangat takut dan dahsyat. Ada yang tenggelam dengan peluh dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib, kaki mereka ni yang pertama dia akan disoal dua benda. Yang pertama kata Nabi, dia tidak akan bergerak sehinggalah dia akan disoal tentang 4 perkara. Saya tak nak bincang tentang 4 perkara tu. Cuma saya nak highlightkan adalah ada 2 soalan. Setiap daripada kita akan dihisap 2 soalan utama. Satu soalan kunci nak masuk syurga. Prasyarat nak masuk syurga mesti beriman. Tu ya. Soalan pertama, beriman ke tak? Beriman, maka adalah soalan-soalan berikut dia. Tapi kalau tak beriman, soalan pertama dah sangkut, dia tak beriman, wahai Allah. Neraka tu. Tinggal lagi kalau dia ada sangkut paut dengan manusia, dia pernah zalim orang lain, dia pernah ambil hak orang lain, maka dia akan dihisap. Tak ada soalan kedua lagi dah. Sebab dia syarat utama dah tak lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Nabi yang lain, dalam bab amalan pula, yang tadi dalam bab kita kata kalau badan ni lah yang paling utama sekali kepala lah. Ibarat kata syarat ibarat kata kalau manusia tu hidup, ada kepala hidup lah. Kalau bergerak tu kepala tak ada, tu bukan orang nama tu. Jadi nak masuk syurga, kalau lepas soalan pertama ni beriman, barulah ada soalan kedua, soalan ketiga, soalan keempat, soalan kelima, ada soalan-soalan berikutnya. Soalan pertama kita dah lulus dah, beriman, alhamdulillah. Maka pergi pada soalan kedua. Soalan kedua iaitu berkaitan amal ibadah. Amal ibadah. Ketua kepada amal ibadah. Kepala kepada amal ibadah adalah solat. Tu ya. Sebelum nak pergi yang lain. Nabi kata kalau lulus soalan solat, insya-Allah soalan puasa senang, soalan zakat senang, soalan ibadah-ibadah yang lain senang. Tapi kunci dia kena lulus yang solat. Yang tadi kita dah lulus dah. Soalan pertama tu, soalan yang paling utama, syarat nak masuk syurga mesti beriman. Alhamdulillah dah lulus. Masuk kepada soalan berikutnya tentang amal ibadah. Soalan utama yang akan mempengaruhi sukar ataupun mudahnya soalan-soalan berikutnya adalah bab ibadah adalah solat. Jadi artinya prasyarat kita yang pertama kita kena ada dalam hati semat, peganglah, jagalah iman ni sehingga kita bertemu dengan Allah. Wa yuqimuna shalah. Sebab itu Allah susun lepas beriman solat. Ni benar-benar penting ni. Sebab kita nak capai darjat hudal lil muttaqin tu. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Beriman, Allah tak kata lepas beriman tu puasa. Allah tak kata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yasumun, tak. Allah tak kata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqra'unal kitab, baca Quran, tak. Direct selepas beriman mesti kita akan dihisap pada hari akhirat tentang ibadah solat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, kalau kita bantu, yang tadi hubungan dengan Allah. Beriman, mendirikan solat, itu hubungan dengan Allah. Yang ketiga ni, hubungan sesama manusia. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah tak nak rezeki kita. Allah tak nak duit kita. Allah yang bagi duit. Allah tak nak duit zakat 500 tadi, bukan dapat kat Allah pun. Tapi Allah nak kita bantu orang lain. Allah bantu kita, maka Allah nak kita bantu walaupun tak banyak. Dengan berapa kadar-kadar zakat yang ditentukan tu, kita juga zahirkan rasa keprihatinan kepada orang-orang yang miskin, fakir miskin dan yang lebih memerlukan. Yang ni termasuk dalam konteks wahablim minan nas. Hablum minallah, wahablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Juwaibir meriwayatkan dari Ad-Dhahak, ia mengatakan dahulu infak adalah amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang mereka miliki. Sebelum turunnya ayat kefarduan zakat.
Sebelum turunnya ayat tentang pensyariatan ibadah zakat, dulu dalam bab harta, artinya membelanjakan harta ni salah satu daripada cara nak mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan kepada kemampuan. Maksudnya dulu tak ada 1/40. Zaman dulu kalau dia rasa nak sedekah, RM1 lah. Dia nak belanjakan harta dia RM5 lah ibaratnya. Tetapi bila dah ditetapkan seumpama ini, maka masyarakat itu akan bergerak secara seimbang. Yang kaya dibenarkan untuk mencari harta, pada masa yang sama dia dapat menyumbang, membantu masyarakat, rakyat-rakyat yang fakir miskin. Berbeza dengan kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tak adalah bab Islam ni sangat sempurna. Islam ni apa saja yang perlu dalam kita meneruskan kehidupan, mentadbir dan mengurus dunia ni, semuanya ada contoh role model dalam Islam. Dalam mana-mana agama di dunia hari ni, tak ada satu agama pun yang dapat memperincikan pembahagian pengurusan harta melainkan Islam. Kalau agama lain tak sentuh dalam bab ekonomi, mana ada? Sebab itu minta maaf cakap lah. Agama-agama lain pening macam mana yang rumah ibadat ni kaya, rumah ibadat ni miskin. Pacak ayo jadi. Sebab dia tak ada pengurusan. Sebab tu dia salah faham. Dia tengok, oh ni orang Islam ni, surau ni mesti duit daripada jabatan agama ke. Tak, sebenarnya kebanyakan daripada rumah-rumah ibadat kita, masjid ke, surau ke, madrasah ke, musalla, kebanyakannya hasil sumbangan orang ramai. Hasil sumbangan orang ramai. Sebab kita dalam Islam, kita ada konsep zakat, kita ada konsep sedekah, kita ada konsep wakaf. Jadi salah faham dan Muslim terhadap Islam hari ni, dia ingat kita ni semuanya ambil duit kerajaan. Oh, Bumi Putera orang Islam, untunglah kat Malaysia ni semua kerajaan bantu. No, tak ada. Kita dapat beli aircon semua ni, tak ada nak tunggu jabatan agama bagi, tak ada. Semua sumbangan daripada orang ramai. Konsep ni tak ada dalam agama lain. Sebab tu dia tak faham wakaf ni apa. Dia faham wakaf ni macam ibarat kata hanya sekadar kelulusan daripada jabatan daripada kerajaan negeri atau jabatan agama letak atas nama kawan ni. Kawan ni mewakafkan. Okey, ni dah diluluskan daripada jabatan agama. Seolah-olah tanah tu jabatan agama yang bagi. Bukan. Dia dah adalah harta persendirian yang mana kita willing, kita sudi untuk memberikan harta persendirian kita bagi tujuan agama. Tak adalah yang paling cantik melainkan agama Islam. Di barat tuan-tuan, kapitalis. Yang kaya makin kaya. Walaupun kita nampak, bukan kita lah, mana mungkin orang lain. Ya, semua pandang barat tu maju. Kan? Kita dah pandang barat yang paling hebat. Amerika yang paling hebat. Tuan-tuan percayalah, tengoklah di zaman internet di hujung jari ni. Sebenarnya di lorong-lorong, celah-celah bangunan-bangunan yang hebat, megah tu, sebenarnya ramai yang orang fakir miskin yang terbaring tidur, entah apa-apa. Dia punya kereta api bawah tanah tu pun, ramai yang terdampar baring tepi jalan macam tu je. Apa kita panggil? LRT lah. LRT bawah tanah tu. Kalau kita cantik tuan-tuan, LRT kita kat Malaysia bersih. Tak ada kotor-kotor. Kat sana Amerika tuan-tuan, tahulah, tengoklah sendiri. Dengan hancingnya, lepas tu orang tidur atas lantai. Sangat banyak. Sangat banyak fakir miskin ibaratnya, golongan gelandangan yang tak diuruskan langsung, tidak dipedulikan langsung oleh pihak kerajaan. Sebab konsep mereka, siapa yang pandai cari rezeki dapat duit. Tu hak dia. Dia nak bagi, tak nak bagi, tu hak dia. Dia tak ada konsep wakaf, zakat, sedekah. Jadi konsep Islam ni sangat cantik dan sangat indah. Dia ada keseimbangan dalam meneruskan kehidupan antara golongan yang kaya maupun golongan yang miskin. Hingga turunlah ayat tentang kewajipan-kewajipan sedekah. Yakni 7 ayat dalam surah At-Taubah yang menerangkan tentang sedekah. Dan ini adalah ayat-ayat yang menasah, menghapuskan hukum yang ada dan menetapkan hukum yang baru. Apa maksud sedekah kat sini? Sedekah di sini, kalau disebut kewajipan sedekah, merujuk kepada zakat. Dalam Quran tuan-tuan, kadang-kadang Allah menggunakan lafaz az-zakah, wa yu'tunaz zakah. Kita akan jumpa perkataan zakah, merujuk kepada zakat. Dalam Quran kita akan jumpa perkataan sadaqat. Sadaqat di situ juga merujuk kepada zakat. Bila disebut kewajipan sedekah, maksudnya zakat. Sebab disebut wajib. Kewajipan sedekah maksudnya adalah zakat. Tetapi kalau ayat umum yunfikun, itu boleh jadi zakat, boleh jadi sedekah.
Kalau dia kata umum, yunfikun, keluarkan harta. Keluarkan harta apa? Boleh jadi keluarkan harta tu zakat, boleh jadi keluarkan harta itu sedekah. Tapi kalau disebut sedekah secara jelas, itu merujuk kepada zakat. Kan dalam Quran kan ada surah apa tadi? Surah Taubah. Yang 8 golongan asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah tu untuk fakir miskin. Bukan sedekah tu maksudnya sedekah kita nak bagi-bagilah, tak bagi pun tak apa. Bukan. Sedekah merujuk kepada kewajipan mengeluarkan zakat. Golongan 8 asnaf. Wallahualam, setakat tu dahululah. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Saya penat sikit hari ni, daripada pukul 8 pagi lagi tak berehat. Ada kelas, ada mesyuarat apa semua sekali, jadi nak berhenti lebih awal. InsyaAllah nanti pada bulan Jun kita akan sambung dengan pandangan Imam Ibnu Katsir ketika mana menghuraikan ciri-ciri orang yang mengeluarkan harta pada jalan Allah. Wallahualam. Tanggungan doa kemudian boleh azan insya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alni Qur'anan lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila jannati rafiqa minan nari sirra wa hijaba wa ila al khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.